Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana ya syarikat-syarikat gergasi ni boleh berjaya? Apa rahsia mereka? Bagaimana mereka merancang untuk masa depan padahal dunia di sekeliling kita ni sentiasa berubah-ubah? Jawapannya terletak pada satu konsep yang cukup hebat yang kita panggil pengurusan strategik. Persoalannya sekarang, macam mana mereka lakukannya? Sebenarnya, cara mereka buat tu dah banyak berubah dari zaman ke zaman dan inilah yang kita nak kupas dengan lebih mendalam hari ini. Baiklah, jom kita mulakan. Untuk faham pengurusan strategik yang ada sekarang ni, kita kena macam patah balik ke masa lalu sekejap. Kena tengok dari mana semua ni bermula. Okey, kalau kita lihat zaman dulu, sebelum Perang Dunia Kedua, urusan perniagaan ni agak mudah. Fokus utamanya hanyalah pada bajet dan ramalan jualan. Tapi, lepas perang, dunia perniagaan jadi makin besar, makin rumit, makin susah nak dijangka. Jadi, bila masuk era 50-an dan 60-an, syarikat-syarikat mula sedar yang mereka perlukan sesuatu yang lebih berpandangan jauh. Dari situlah munculnya perancangan jangka panjang. Kenapa? Sebab persaingan dah semakin sengit. Sampailah ke tahun 70-an, satu anjakan besar berlaku yang melahirkan apa yang kita kenali hari ini sebagai perancangan strategik. Nah, apa yang menarik kat sini ialah perbezaan ketara antara dulu dan sekarang. Cara lama, syarikat hanya pandang ke dalam. Cukup tak bajet, angka jualan macam mana, itu saja. Tapi pendekatan strategik yang baru ni, dia lebih menyeluruh. Dia tengok kekuatan dalaman syarikat, tapi pada masa yang sama, dia jengok juga keluar. Apa peluang yang ada, apa ancaman yang mungkin datang. Matlamat pun dah berbeza. Bukan lagi sekadar nak kawal duit, tapi nak bina kelebihan daya saing yang bertahan lama. Maksudnya, bukan fikir untung hari ini saja, tapi nak cipta sesuatu yang unik sampai pesaing lain susah nak tiru. Cuba bayangkan teknologi inovatif Apple atau rangkaian logistik Amazon yang sangat efisien. Jadi, inilah tarifan rasminya secara mudah. Perancangan strategik ni pada dasarnya ialah tentang melihat ke dalam dan melihat keluar syarikat pada masa yang sama. Dengan cara ni, barulah kita boleh buat keputusan yang paling bijak untuk masa depan. Okey, disebabkan dunia perniagaan jadi makin kompleks, syarikat-syarikat perlukan satu kaedah yang sistematik untuk harungi semua cabaran ni. Hasilnya, wujudlah satu proses yang jelas. Walaupun bunyinya macam rumit, idea ini sebenarnya boleh dipecahkan kepada 3 langkah yang mudah je nak faham. 3 peringkat inilah formulasi, pelaksanaan dan penilaian yang menjadi rangka kerja utamanya. Ia adalah satu kitaran yang tak berhenti. Jom kita lihat setiap satu dengan menggunakan contoh yang mudah untuk kita faham. Formulasi. Ini adalah fasa kreatif, fasa merancang. Anggap saja ia seperti melukis pelan tindakan atau blueprint untuk kejayaan. Di sinilah kita tanya soalan-soalan penting. Apa yang kita nak capai dan macam mana caranya? Bayangkan ada sebuah kedai kecil. Matlamatnya mudah sahaja. Nak dapatkan lebih ramai pelanggan. Jadi dalam peringkat formulasi ni, pemiliknya mungkin mula merancang strategi. Mungkin boleh buat promosi istimewa atau turunkan harga barang-barang tertentu atau jom cuba jual online. Ingat ya, semuanya masih di atas kertas pada peringkat ini. Sekarang kita masuk ke peringkat pelaksanaan. Ini adalah fasa tindakan, fasa buat kerja, di mana semua rancangan tadi kita realisasikan. Sumber-sumber macam duit, masa dan tenaga kerja, semuanya diagihkan untuk menjadikan strategi itu satu kenyataan. Kita kembali kepada contoh kedai kecil kita tadi. Pemiliknya sekarang dah mula bertindak. Kempen diskaun dah dilancarkan, iklan di TikTok pun dah mula disiarkan dan mungkin dia dah upah seseorang untuk uruskan kedai dalam talian yang baru. Nampak kan? Pelan tadi tu kini sedang dilaksanakan di dunia sebenar. Dan akhir sekali, peringkat penilaian. Ini adalah langkah yang sangat-sangat penting. Lepas semua usaha yang kita dah buat, kita kena berhenti sekejap dan tanya, menjadi tak rancangan kita ini? Di sinilah kita semak semula keputusan dan belajar daripadanya. Pemilik kedai tu sekarang akan tengok data. Adakah bilangan pelanggan betul-betul meningkat antara iklan TikTok dengan kempen diskaun? Yang mana satu lebih berkesan? Peringkat ini sangat penting sebab ia bantu pemilik kedai faham apa yang berjaya dan apa yang tidak supaya rancangan mereka pada masa akan datang boleh jadi lebih mantap. Jadi, selepas semua perbincangan kita ni, apa mesej utamanya? Keseluruhan proses yang nampak macam rumit ni sebenarnya boleh kita ringkaskan kepada satu idea yang sangat mudah untuk diingati. Intipatinya adalah ini. Formulasi adalah tentang merancang. Pelaksanaan pula adalah tentang membuat. Dan penilaian sudah tentu adalah tentang menyemak. Rancang, buat, semak. Satu kitaran mudah yang menjadi nadi kepada semua strategi yang berjaya.
Cuba fikirkan sekejap. Pengurusan strategik bukan hanya untuk syarikat-syarikat besar tau. Ia adalah satu alat praktikal yang anda sendiri boleh gunakan untuk capai apa saja matlamat. Jadi, persoalan saya untuk anda, di mana dalam kerja atau kehidupan anda boleh gunakan model mudah rancang, buat dan semak ni. Terima kasih kerana bersama kami dalam kupasan kali ini.